Nabi kata siapa puasa dalam hari tarwiyah 8 hari bulan Zulhijjah seperti dia puasa setahun. Sehari dia puasa macam setahun. Dan siapa yang berpuasa di dalam hari Arafah 9 Zulhijjah seperti puasa 2 tahun. Berapa tahun? 3 tahun kalau dia puasa 2 hari. Apa perancangan kita? Kita ready dah nak buat buka puasa ramai-ramai? Sedia dah untuk buat? Pasal apa? Nabi habaq hari Arafah, hari raya, hari tasyrik. Yang ni adalah hari raya kita. Dalam hadis disebut Aiduna, hari raya kita. Kita enjoy sama-sama. Nabi sebut, Nabi kata apa? Aiduna, dia hari raya kita. Dia adalah hari makan dan minum. Kita ready dah buat makan minum sama-sama. Hari raya kita Zulhijjah, Allah kata dalam Al-Quran, wal fajri wal layalin ashri wasyaf'i wal watr. Demi waktu fajar aku bersumpah, Allah kata, demi 10 hari Zulhijjah yang pertama aku bersumpah, wasyaf'i wal watr, sama ada genap atau ganjil, kedua-duanya terlalu bagus. Dalam satu hadis yang lain, Nabi kata, puasa 1 hari di 10 hari bulan Zulhijjah menyamai dengan puasa setahun. Tuan-tuan ada 10 hari, tuan-tuan boleh dapat 10 tahun. Saja abang. Tuan-tuan tahu tak, 10 Zulhijjah nak main ni, 10 hari pertama dia jatuh 2 kali Khamis malam Jumaat. Tuan-tuan bayangkan, hari Khamis malam Jumaat sahaja di bulan yang lain doa makbul. Tuan-tuan bayang hari Khamis malam Jumaat jatuh pada 10 hari Zulhijjah yang pertama. Tuan-tuan bayang pula Nabi kata apa? Ma min yaumin al-amalu salih fihi ahabba ilallah. Tidak adalah amal-amal soleh dalam mana-mana hari yang lebih dicintai oleh Allah melainkan pada 10 hari Zulhijjah. Bayang 10 Zulhijjah, Allah janji dalam Quran, dalam hadis Nabi janji satu lagi. Dalam tu Allah kata apa? Tidak ada amal soleh yang Allah paling suka melainkan pada 10 Zulhijjah. Siang dan malam dua-dua special. Kena pula Khamis malam Jumaat. Siang tuan-tuan puasa, malam tuan-tuan beribadah, doa makbul. Ada sekurang-kurangnya 4 asbab menyebabkan doa makbul pada malam tu. Apa perancangan tuan-tuan?